Pagi ini saya berada di Sekolah Menengah Kampung Baru Sirusa untuk penyerahan BAP 2026. BAP Bantuan Awal Persekolahan tahun 2026, yang mana setiap pelajar mendapat sebanyak RM150 bantuan kerajaan daripada Kerajaan Persekutuan. Sebanyak 97,350 peruntukan kerajaan diagihkan kepada seramai 649 orang pelajar Sekolah Menengah Kampung Baru Sirusa. Dan ini merupakan sebahagian daripada usaha dan juga ikhtiar kerajaan untuk membantu para ibu bapa khususnya meringankan beban mereka dalam nak menghadapi musim ataupun tempoh awal persekolahan. Jadi semoga sedikit sebanyak bantuan yang disalurkan ini dapat membantu meringankan beban dan membeli keperluan sekolah untuk anak-anak, dan supaya tak lain tak bukan matlamatnya supaya kita nak anak-anak kita pergi ke sekolah dan menjadi insan yang berjaya. Terima kasih.